dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan macam di rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. baik. Jadi saya ingin merayu kepada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ya, kata yang macam sebut kita rasa. Lu rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa? Ya. Baca, saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju tak mengapa. Kita bagi prioriti kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin kita bagi prioriti kepada China. Saya akan bagi Selatan Afrika 2 minggu lagi, saya akan bagi prioriti kepada Selatan Afrika. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu, teliti. Kalau ikut apa yang ceramah kita dan dialog saya semasa dengan Presiden Amerika Syarikat, bukan di sini ya, bukan di Macang, depan Presiden Amerika Syarikat, saya kata your computation tentang itu kita tak setuju sebab kita masukkan perkhidmatan. Rayulah rakan-rakan sebelah sini sebelah sana. Ini soal negara. Tak betul. Saya bukan muda, Tuan Betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara yang penting untuk faedah dan masa depan negara kita.